saya telah selamat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Don Macap. Selepas ini akan pergi ke Puteri Wangsa untuk meninjau keadaan di sana lah. Macam mana proses undian hari ni? Lancar. Kalau ikut kata mereka tadi dah 8 lebih tadi, dah 60 orang dekat saluran orang yang tak muda dan tak tua macam saya. Dan kita harap supaya lebih ramai keluar mengundi.